ini mengurangkan kredibiliti penjenamaan tersebut. Jadi itu yang saya maksudkan. The reform part you dah tak dapat dah ni. Sebab let's be honest lah, lepas ni kita nak cakap pasal MCMC dan benda-benda lain. Hal-hal reform ni, reformasi bukan lagi menjadi naratif utama kerajaan hari ni. Saya pada pendirian ada dua benda saya nak sebut. Satu ialah dari segi jenama kerajaan ni sendiri. Saya diwawancara oleh utusan. Saya tak pasti kerja sempat tengok ke tak semalam ada keluar. Yang mana saya istilahkan kerajaan ini ingin dikenali ataupun dinilai dengan kemampuan teknokratik. Mereka menjadi sebuah pentadbiran yang akan cuba mempromosi dan menjual bahawa kami boleh bawa FDI, kami boleh menangani kos sara hidup ataupun kami boleh menjadi pengurus ekonomi yang lebih baik. Berbanding dengan jenama asal barangkali Pakatan Harapan adalah membawa naratif reformasi. Jadi itu satu benda yang saya rasa selepas half term ini, selepas separuh penggal ini, nampak naratif reform itu bukan menjadi rallying cry ataupun benda yang besar lagi, dan mereka pun tak adalah nak bercakap sangat benda tu lagi dah. Tapi instead of itu, dia cakap okey lah, kamilah yang boleh bawa FDI dan sebagainya macam saya sebut tadi. Itu adalah perubahan yang saya kira agak ketara, dan ia datang dengan risiko-risiko tertentu yang mungkin kita akan cakap selepas ni, iaitu kalau you nak dikenali sebagai kerajaan teknokratik yang boleh deliver, dan you better well deliver lah, sebab you tak bawa perubahan budaya reformasi yang begitu mendalam dalam pentadbiran. Kedua ialah strategi untuk membawa kepada satu pelaksanaan dasar yang besar. Yang paling besar saya nampak ialah penyasaran subsidi. Dan saya agak khawatir kalau saya duduk dalam pentadbiran ialah patutnya in the lead up to the decision untuk buat penyasaran subsidi itu atau pelaksanaan itu, perlulah ada peningkatan modal politik, political capital. Tapi sekarang ni nampak semakin lama semakin banyak political capital yang hilang, dibelanjakan kepada hal-hal tertentu, benda yang buat orang marah macam KJ bayangkan. Dan saya nampak kalau the signature policy ialah penyasaran subsidi, you're doing it at the time when your political capital a bit diminished. Jadi itu yang saya nampak mungkin kita nak bincang ni, apa yang KJ bayangkan ini menjadi satu simbol ataupun emblematic of that problem, iaitu you are losing political capital just as you're supposed to do your biggest policy move. Ya, betul. Dan seperti mana kita selalu sebut, mungkin ini adalah waktu masa ataupun time window yang terakhir untuk melaksanakan perubahan-perubahan ini, sebab tahun depan modal politik yang disebut oleh Syahril tu memang segala-galanya akan tertumpu kepada persiapan pilihan raya lah. Dan saya rasa selain daripada itu, selain daripada the last chance to do it this year, biasanya kerajaan perlu ada sedikit peluru dari segi ruang fiskal, duit kerajaan sebelum musim pilihan raya datang. Sebab biasanya dia akan umumkan the last two budget sebelum pilihan raya, dia akan umumkan macam-macam goodies lah, dan itu memerlukan pendapatan kerajaan yang lebih tinggi, dan itu hanya akan datang sekiranya dasar seperti penyasaran subsidi itu dilaksanakan dengan baik pada tahun ini untuk meningkatkan pendapatan. Tetapi kita pergi kepada isu ini, dan topik pertama, topik yang telah pun menyebabkan kekhawatiran terutamanya di kalangan peniaga-peniaga kecil dan juga pengguna adalah berkaitan dengan subsidi gas petroleum cecair ataupun LPG. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN telah melancarkan Ops Gasak bermula 1 Mei sebagai sebahagian daripada inisiatif gerakan membantras manipulasi dan ketirisan ataupun Kita Gempur. Operasi ini bertujuan untuk membantras penyelewengan subsidi gas LPG termasuk yang disalahguna oleh sektor tidak layak dalam industri komersial dan perniagaan berskala besar. Ini Syahril berkaitan dengan penyasaran subsidi lah. Dan ini bukan benda baru. Sejak dahulu lagi, sejak pentadbiran sebelum ini juga memang ada usaha untuk memastikan bahawa bahan-bahan subsidi ini biarlah diberi kepada penerima yang layak terima. Contohnya peniaga-peniaga kecil dan bukannya perniagaan berskala besar dan industri komersial. Untuk makluman penonton dan pendengar KS, pada tahun 2024 kerajaan telah membelanjakan 3.4 bilion ringgit bagi menampung subsidi LPG.
dan ini meningkat berbanding 3.01 bilion yang dibelanjakan pada tahun 2023. Maka dengan itu, di bawah peraturan kawalan bekalan pindaan 2021 yang berkuat kuasa sejak Oktober 2021, pengguna yang memiliki atau menggunakan lebih daripada 42 kilogram LPG bersamaan dengan 3 tong gas bersubsidi 14 kilogram dikehendaki untuk memohon permit khas. Langkah ini bertujuan memastikan subsidi LPG diberikan secara bersasar kepada pihak yang benar-benar layak dan mengelakkan penyalahgunaan dalam sektor komersial dan industri. Okey, secara ringkasnya Syaril, memang kita selama ini telah pun menyediakan LPG yang bersubsidi dan dibenarkan untuk kegunaan domestik dalam bentuk silinder bersaiz 10, 12 dan 14 kg, dan harga LPG bersubsidi ini dikawal dengan harga kawalan RM1.90 untuk 1 kilogram, dan ini menjadikan harga runcit bagi silinder 14 kilogram adalah RM26.60. Tetapi di bawah program pengurusan subsidi bersasar ini, satu tong gas baru, tong gas ungu purple, telah pun diperkenalkan 14 kilogram, iaitu tong gas tidak bersubsidi, ya. Dan pengenalan tong gas color purple ini adalah untuk kegunaan komersial dan industri seperti restoran, hotel, kantin, kedai makan besar, catering dan kilang makanan. Tujuannya adalah untuk membezakan antara tong subsidi dan bukan subsidi bagi menghalang penyalahgunaan subsidi oleh tong besar. Harga tong bersubsidi 14 kg RM26.60. Harga tong komersial ungu antara 60 hingga 70 ringgit Malaysia. Apa reaksi umum, Syaril? Reaksi umum seperti yang kita boleh bayangkan, negatif, kerana dilihat sebagai menekan, walaupun asalnya adalah memang untuk kegunaan domestik, tapi memang ada kesannya apabila restoran terutamanya dikenakan penyasaran subsidi ini. Sudah tentu bagi setengah pihak ini adalah benda yang akan meningkatkan kos, maka tidak wajar dilaksanakan. Malah ada yang telah menyifatkan, misalnya Ketua Pemuda PAS Ustaz Afnan, yang mengatakan ini adalah penindasan ekonomi yang tak masuk akal, membebankan rakyat marhain, menjejaskan keadilan sosial, dan beliau telah menyeru agar subsidi dikekalkan untuk golongan memerlukan serta hasil negara diagih secara lebih adil. Ini telah membawa kepada keputusan Kabinet menurut Menteri KPDN Datuk Amizan Ali, sahabat kita juga, di mana peniaga makanan dan minuman berskala mikro sekarang ini dibenarkan terus menggunakan LPG bersubsidi, tak perlu beli yang purple, tanpa permit barang kawalan, tanpa perlu mohon dan sebagainya, sehingga pindaan peraturan kawalan bekalan pindaan 2021 dimuktamadkan dijangka pada Oktober 2025. Jadi sekarang ni holding pattern barangkali. So subsidi LPG kekal, tiada larangan bagi peniaga kecil selagi dia tak guna lebih daripada 42 kg bersamaan dengan 3 tong 14 kg yang disebutkan tadi. Jadi ada rollback lah dari segi apa yang telah diputuskan oleh kerajaan. KJ, mungkin di sini boleh kita bincang, kita nak bincang politik dulu lah kot, ya. Sebelum kita fikir benda ni sesuai tak sesuai. Tapi dari segi politiknya, macam saya sebutkan tadi, disebabkan kerajaan hari ini saya sifatkan sebagai kerajaan yang ingin diuji, dinilai dan dikenali sebagai kerajaan yang boleh deliver, yang boleh mengurus ekonomi dengan baik. Benda-benda macam ni, this communication fumble, benda yang banyak U-turn kecil-kecil ini mengurangkan credibility penjenamaan tersebut. Jadi itu yang saya maksudkan. The reform part you dah tak dapat dah ni. Sebab let's be honest lah, lepas ni kita nak cakap pasal MCMC dan benda-benda lain. Hal-hal reform ni, reformasi bukan lagi menjadi naratif utama kerajaan hari ni. Tapi sebaliknya, mereka nak katakan dia boleh mengurus negara ni dengan lebih baik, bukan berdasarkan reformasi demokrasi dan sebagainya. So bila you nak cakap judge me based on how I manage economy and manage cost of living, benda macam ni tak cantik lah dan tak konsisten. Ya, saya setuju sebab ini lebih kepada satu isu yang boleh dikatakan isu dasar, isu teknokratik, isu yang sepatutnya ditangani dengan baik. Saya tak tahu kenapa bila nak dikuatkuasakan ops gasak ini,
seolah-olah ia biasanya kena lay the groundwork, kena memastikan bahawa ada sesi libat urus dengan persatuan industri, dengan penjaja kecil, dengan Dewan Perniagaan, dan macam-macam lagi strategi komunikasi untuk memastikan bahawa rakyat faham, peniaga faham, dan juga dasar ini dilihat sebagai dasar yang adil, yang hanya terkesan kepada industri besar ataupun perniagaan besar. Tetapi bila disebut bahawa jawatan kuasa teknikal akan dipengurusikan dan ditubuhkan, sesi libat urus akan dijalankan, it's almost after the fact. Dan benda-benda macam ni, kerajaan kena tahu bahawa benda-benda macam ni adalah sangat-sangat sensitif. Sebab pengguna kita adalah sangat price sensitive. Peniaga kita adalah sangat-sangat price sensitive. Jadi bila ada berita dan juga dasar yang mungkin akan meningkatkan kos input, terutamanya kos bahan api dan sebagainya, sudah pasti ia akan ada kesan kepada pengguna, kepada consumer. So benda-benda macam ni saya setuju dengan Syahril. Bila kita nak jenamakan kerajaan ini, kalau reformasi itu diperlahankan disebabkan tidak ada iltizam ataupun whatever reason lah, jadi reformasi institusi ini sebahagian besar tak dapat dicapai, dan mereka nak jual bahawa dari segi kecekapan pengurusan ekonomi itu menjadi hallmark ataupun menjadi trademark kerajaan madani yang ada pada hari ini, benda macam ni sepatutnya tak fumble. Sebelum kita bincang topik yang kedua, saya masih lagi ingat sewaktu berada di dalam Jemaah Menteri, dan mungkin Syahril pun tahu sebagai penasihat kepada bekas Perdana Menteri juga, waktu awal penggal seorang Perdana Menteri dan juga satu pentadbiran, gerakan untuk menyusun strategi roll out dasar program dan juga komunikasi dibuat dengan sangat rapi dan teliti. Malah akan ada jawatan kuasa Stratcom, jawatan kuasa pelaksanaan strategi unit dan sebagainya yang kata okey, kalau kita buat macam ni, okey 3 bulan sebelum itu kita kena bagi isyarat, kita kena bagi signal, kita kena soften the ground, kita kena roll it out. Tetapi kalau Syahril boleh bayangkan, ops gasak yang melibatkan LPG ni dibuat, dan topik kedua, SKMM telah pun umumkan bahawa nak kutip maklumat daripada mobile phone data. Ini sekali lagi menimbulkan isu dari segi privacy dan sebagainya. Dan juga beberapa isu lain yang kita akan bincang nanti, Petronas dan sebagainya. It's as though the government's not talking to itself anymore. Dah tidak ada that kesungguhan yang ada pada awal tempoh pentadbiran untuk pastikan semuanya coordinated. Now I can see that nobody's talking to anyone. Dan isu nanti kita akan bincang soal isu Fahmi Reza, even dalam satu kementerian itu sendiri ada jabatan yang tak bincang dengan jabatan lain. So that's what I mean by midterm blues, this drift. Dia dah, kalau kita kapal layar, dia dah sampai tempat yang mana tak ada angin dah. Dan kapal layar tu dah dia punya the sail can't catch a wind anymore. So saya rasa ada satu lagi ciri kepada pentadbiran hari ini yang mungkin menyumbang kepada situasi ni KJ, iaitu bukan power distance tapi tahulah capabilities distance, popularity distance. Beza antara PM dan Jemaah Menteri mungkin jurangnya terlalu besar. Jadi dari segi kemampuan beliau untuk menangkap media, untuk dia bercakap, semua benda dia kena masuk campur, semua benda dia kena cakap. Jadi bila begitu dan nampak bahawa pemusatan perhatian, bukan pemusatan apa-apa yang lain, pemusatan perhatian terlalu banyak kepada PM dan the others don't carry their weight, maka mungkin ini menyumbang kepada koordinasi dalaman tidak begitu cekap dan sebagainya, sebab everything is left to the big man. Mungkin itu hipotesis saya lah. Saya nampak ada sindrom itu, ataupun bila keputusan tertentu tunggu PM buat, ataupun apa-apa saja keputusan PM boleh tarik balik. Bila begitu, mungkin insentif untuk ada koordinasi menyeluruh independent of PMO atau independent of PMX, mungkin insentif tu kurang. Ya, tapi biasanya betul dalam apa-apa pentadbiran pun banyak tumpuan diberi kepada PM. Tetapi kita tak boleh burden PM dengan segala-gala tugas
penyelarasan. Mesti ada orang yang boleh coordinate. Biasanya PMO akan buat lah supaya sebab PM sekarang ni dia tengah pening, tengah sibuk, dah lah baru habis pemilihan PKR, ada yang letak jawatan, ada yang transfer masuk dia punya ni, lepas tu pengurusi ASEAN, lepas tu ada civil suit pula. I mean, there's a lot going on in that guy's brain right now, yang dia tidak ada bandwidth untuk cakap kepada contoh KPDN, please make sure you lay the groundwork, soften the ground sebelum kita buat ops gasak ini, ataupun kepada SKMM, please pastikan bahawa ada penjelasan, kita akan kutip maklumat mobile phone data itu, tetapi tidak sebarang data peribadi yang boleh dikenal pasti secara individu, and of course lay that groundwork. Kalau tak, bila benda ni diumumkan begitu saja, it's being announced just like that, tanpa apa-apa usaha untuk contextualize pengumuman tersebut, tanpa ada usaha untuk soften the ground. That's why you're seeing a lot of unhappiness right now.